4 Januari 1962, Kerajaan Sarawak menyiarkan Kertas Putih Malaysia dan Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Kerajaan Sarawak menyiarkan Kertas Putih bertajuk Malaysia dan Sarawak untuk menerangkan tentang cadangan pembentukan Malaysia kepada rakyat Sarawak. Kertas Putih ini memaklumkan bahawa peluang terbuka luas untuk Sarawak mencapai kemerdekaan sebagai sebuah persekutuan Malaysia. Hal ini dapat diatasi sekiranya Sarawak bersetuju dengan cadangan pembentukan Malaysia, memandangkan kedua-duanya mempunyai pertalian ekonomi, budaya dan sejarah yang rapat. Kertas Putih ini juga menegaskan bahawa Sarawak bukanlah sekadar dijemput menyertai Malaysia. Sebaliknya, penggabungan ini akan datang bersama dengan pelbagai hak kerajaan Sarawak yang dijamin.